Wah, macam tu je ditukar. Kita kena pastikan majlis jihad Palestin kali ini berjalan dengan lancar ya. Tolong saya tak nak ada kesalahan, kesilapan masa lalu awak semua ulangi lagi. Terima kasih buat semua ahli baru yang join kami. Alhamdulillah. Kita dah berjaya lengkapkan ahli khidmat yang akan bertugas pada malam tu nanti. Kebanyakannya muka-muka baru. Sasha, tolong kali ni janganlah blur. Takkanlah sampai sekarang awak tak kenal siapa lagi jemaah VIP. Habis tu Kak Syah, ada yang bukan VIP pun mengaku VIP Kak Syah. Semua nak duduk depan. Nanti kalau bahagian makanan, boleh minta adik Ana ni, Jazli. Dia ni chef. Jadi dia ni memang pandai kalau nak uruskan bahagian makanan. Masya Allah. Syukran Ustaz, syukran. Boleh. Kakak tak nak Nanti 5 minit majlis nak mula baru terhegi-hegi nak buat tegi. Sebab itu yang selalu terjadi. Jangan lupa untuk tengok tata tertib yang kami dah sediakan. Sebab kalau ada apa-apa perubahan, kita boleh buat sekarang. Yalah. Kalau boleh kita nak finalize untuk konten malam tu nanti. Awak berdua boleh handle jemaah biasa? Kenapa diorang tak biasa datang ke? Diorang selalu. Cuma diorang jemaah biasa. Alang-alang sekali lah handle tu. Tabung jihad Palestin tu. Boleh? Banyaklah kita. Seperti mana kita dah rancang nak buat kunut nazilah, solat hajat dan juga bacaan Yasin. Dan yalah, kita tak naklah kita berkumpul sebagai jemaah ni tak ada apa-apa manfaat. Kita nak sumbangkan manfaat untuk jemaah kita. Siapa yang volunteer boleh buat dekor? Saya nak ketua untuk ni dekor pentas tu. Dekor siapa? Kasih Kasih. Anak saya, dia designer, dia memang suka hias pentas semua ni. Kasih Nama dia? Syah. Letak nama penuh? Sharifah Kasih. Tulis ejaan betul Dia ikhlas. Malam tu nanti kita tak ada persembahan nyanyian kan? Tak ada Ustaz, jangan risau. Alhamdulillah. Hari tu Ustaz Wadi kata boleh perform. Ni tiba-tiba kata tak boleh pula. Kita orang peras ni. Kalau ada persembahan sekalipun, biar persembahan daripada muslimin je lah. Jangan ada muslimat. Kita tak nak jadi isu nanti. Betul. Ya. Kita dah praktis yang Mami. Yang Mami dah semua dengar ya. A one, a two, a one, two, three. Tala al-badru alayna min taniyatil wada.